Mana boleh haji ni one to one. Seorang mengambil badal haji, seorang untuk seorang saja yang si mati. Bukan boleh himpun. Inilah kerja mereka. Badal haji ni orang yang duk menggantungkan iklan di pagar masjid di surau tu. Penipu yang sangat hebat. Geng dia, kalau saya tak salah nak cakap nak cakap tentang siapakah yang menjadi gerombolan penipuan ini. Tapi dari segi media ni payah kita nak sebut. Ni kumpulan budak-budak yang cari duit dekat Mekah. Kerja dia kutip orang nak bagi, orang nak buat badal haji. Asal jamaah haji Malaysia turun saja, mereka dengan serban dengan apa, pergi tunggu dekat tangga, ada badal haji. Orang kampung kita dengar kata badal haji, dia ada bawa 2-3 badal haji, bagi. Harga dia RM2,000 sahaja. Dia kutip duit ini, esok dia pergi hotel lagi, kutip lagi. Yang bayar tu, orang Indonesia tak mau. Yang kutip, yang membayarnya tu jemaah Indonesia tak buat. Yang selalu bayar ni ialah orang Malaysia. Percaya membuta tuli. Baik sangat orang Malaysia ni. Akhirnya apa jadi? Orang ini, kumpulan budak-budak jahat ni skamer-skamer ni, dia kutip dekat 100 orang, 4 orang saja pergi buat haji. 100 orang patut kena ada 100 badal haji. Dia ada 4 orang aja. Seorang tu buat 20 orang, seorang tu buat 25 orang. Dia cas seorang, kalau dia kutip sini 2,000, sampai sana 500 dia ambil orang lain, 1,500 bagi orang ni. Jadi orang ni 1,500, kalau dia boleh buat 20 orang, berapa? Dia dapat 30,000 sekali aja. Mana boleh haji ni one to one. Seorang mengambil badal haji, seorang untuk seorang saja yang si mati. Bukan boleh himpun. Inilah kerja mereka. Saya buat kajian itu, saya pergi bisik tengok sebab budak-budak kumpulan ni. Malah nak cerita lah kalau kita sebut negeri itu. Tapi ianya wujud. Ianya wujud. Penipuan saya sampai gue marah kumpulan ni. Kata engkau orang ni bangsa, nama bahasa Melayu macam aku juga. Tapi mengapa engkau duduk di Mekah boleh menipu depan Mekah?